you akan pahitkan dia punya tu. You akan burnkan dia punya cili tu. Siapa nak letak kicap sikit, boleh letak kicap sikit. Macam I tak suka letak kicap sikit. Ini untuk setengah cawan nasi tau. Banyak juga. Buka beg kuning? Janjilah beg kuning. Tak like pun saya nak buka. Tak like pun. Tak like pun. Like tadi macam mana beg kuning kakak? Like lah, like. Cuba belajar like. Semalam nampak Syakila kat Damansara Damai. Janji. Kenapa tak tegur? Kenapa tak tegur I? Kat kedai makan lah tu. Kan? Tu kedai makan kawan I. Yang buat roti canai tu. Okey, kalau nak macam ni, I nak lagi dia... I nak dia lagi pedas lah. Lagi colour dia lagi cantik saya masukkan. Dah lah cilok oil aku pun dah nak habis ni. Ni lah. Korang like dulu ya. Like dulu. Lepas tu nanti kita buka beg kuning. Okey, dah habis. Mana dia punya label? Nah, habis sudah. Kalau korang nak colour dia merah lagi. Cirik lah aku. Kita ni tak tahan pedas. Tapi okey lah kot. Sebab dia dah ada telur. Kan dah halang-halang babe. Dah halang-halang. Masuk je lah tu. Satu botol boleh tahan 6 bulan. Tapi depends pada pemakanan you lah. Kalau you makan ramai-ramai, 1 hari boleh habis. Kalau makan seorang, ciput-ciput boleh tahan 2 minggu. Tapi kalau tanya tahan produk tu dalam 1 botol tu boleh tahan 6 bulan. Kalau you dah buka lah, dah makan. Kalau you tak buka, boleh tahan. Wow, cantiknya. Boleh tahan 1 tahun. I tak berani cakap boleh tahan 1 tahun. Sebabnya takut pemakaian cara korang jaga cili oil tak betul. Takut dia rosak. Okay. Tapi setakat ni Alhamdulillah belum ada lagi kata cili oil rosak ke. Belum ada lagi kata cili oil ada bakteria keluar cendawan ke apa. I tambah sikit garam. Okay, tambah sikit garam. Sebabnya bila kita dah masuk telur. Bila kita dah masuk telur dengan nasi, dia punya rasa tu dah kurang. So, tambah garam sahaja. Kalau you masuk lagi banyak, kan, dia punya colour tu cantik sikit lah. Okay, dah siap. Tapi kan, andai kata, you rasa macam, alamak, I nak, kalau macam cili oil tu tak cukup kan, contoh cili oil tak cukup, colour tak cantik. Jangan risau. You masuk sikit kicap. Jangan kalau letak kicap manis, jangan letak banyak manis pula. Okay, kicap sikit saja bagi dia ada